membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 3 Julai 2025. Membuat persiapan. Lukas bab 10 ayat 1 hingga 9. Setelah itu, Tuhan memilih 72 orang pengikut lain dan menyuruh mereka pergi berdua-dua mendahuluinya ke setiap bandar dan tempat yang akan dikunjunginya. Dia berkata kepada mereka, "Tuaian banyak sekali tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk menuai. Pergilah. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apabila kamu pergi ke sesebuah bandar dan kamu disambut, makanlah apa sahaja yang dihidangkan. Sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan berkata kepada mereka, kerajaan Allah hampir tiba kepadamu." Semasa saya masih muda, saya amat takut pada hari misi Ahad di gereja saya. Saya akan berdiri di bahagian paling belakang sambil berharap Tuhan tidak menyapa saya. Bagaimana kalau dia menunjuk ke arah saya dan membuat keputusan menghantar saya ke Afrika? Pengetahuan saya tentang Afrika hanyalah rumput-rumput yang tinggi dan saya yakin penyakit alahan-alahan saya akan membunuh saya. Saya tertanya-tanya jika Tuhan tertawakan saya. Ini adalah kerana bertahun-tahun kemudian, saya bekerja dengan sebuah organisasi misi yang bernama Lutheran Hour Ministries. Pada masa lapang, saya terlibat dalam misi kepada kaum pendatang Vietnam di St. Louis. Kesemua ini langsung tidak menakutkan. Memang salah sangkaan saya. Malahan, saya telah pun terlibat dalam pelayanan misi jauh sebelum saya sedar apa saya lakukan. Fikiran saya pada waktu itu ialah hanya sekadar membantu anak-anak dengan kerja rumah mereka. Dalam kisah hari ini, Yesus mengutus 72 orang ke setiap bandar dan tempat yang akan dikunjunginya. Tugas mereka sangat mudah, iaitu hanya membuat persiapan untuk kedatangan Yesus. Mereka akan membuat sedikit pelayanan dan penyembuhan dengan kuasa terbatas yang diberikan oleh Yesus. Ini sudah mencukupi kerana mereka tahu bahawa mereka bukanlah tumpuan utama. Yesuslah yang terutama. Hal ini masih benar untuk kita hari ini. Tidak mengapa jika Yesus mengutus kita sebagai mubalik ke negara lain atau menempatkan kita di kampung halaman sendiri untuk menjadi saksinya di situ. Kita dipanggil untuk membuat persiapan bagi Yesus melalui cara hidup dan pertuturan kita. Kita bukanlah acara utama. Yesuslah yang terutama. Yesus telah datang ke dunia ini atas utusan Bapanya. Dia turun dari syurga untuk menjadi manusia seperti kita. Yesus datang untuk mematahkan kuasa iblis ke atas kita dan membebaskan kita daripada kejahatan, bukan dengan kekerasan tetapi melalui penderitaannya sendiri, kematian dan kebangkitannya. Oleh kerana Yesus mati untuk kita, kita yang percaya kepadanya telah dibebaskan daripada kuasa dosa dan maut. Kerana Yesus bangkit untuk kita, kita yang menjadi miliknya akan hidup bersama dengannya selama-lamanya sebagai anak-anak Tuhan, penuh dengan sukacita dan kasih. Kita bersyukur kerana Yesus yang mengasihi dan memberi kita bahagian dalam misinya untuk mengkabarkan berita baik yang telah membawa kehidupan kepada kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, gunakan saya supaya orang lain percaya kepadamu. Amin.